Kalau subplot tu meraban entah mana-mana dia pergi, dia macam shock sendiri, aku rasa dia akan jadi sangat tak best lah. That's the name. The tech games to aim from movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku baru lepas tengok filem Tarung Unforgiven yang diarahkan oleh Rozaisham Rashid. Dia ni juga pengarah pada filem Kaha Kaplai Council. Kalau korang ingat pasal filem Kaha tahun 2024 kalau tak silap aku, hujung-hujung tahun macam tu. Filem tu pun sangat mendapat sambutan dan sangat best bagi aku, dan menjadi salah satu filem top 10 aku pada tahun 2024. Dan sebenarnya aku pergi tengok early screening hari Rabu, dan aku rasa kalau aku upload ni hari Khamis 7 hari bulan, yang ni hari ni adalah official tayangan dia lah kan. So kalau korang mana nak tengok, boleh support cerita ni. Okay, first thing first, synopsis dia, cerita dia, ya, kisah pertarungan merebut kuasa. Ada filem ataupun ada perkara yang melibatkan nak balas dendam. Lepas tu ada beberapa subplot yang lain yang bagi aku membantu perjalanan cerita ni. Nanti aku uraikanlah apa yang best ataupun tak dalam cerita, dalam filem ni kan, mengenai subplot apa semua tu. Lepas tu cerita dia, ya, Amirul Aiman sebagai watak utama, watak harta dia, ya, dia terlibat dengan satu insiden dan dia macam orang kata tak boleh maafkan diri dia dah. Lepas tu yalah, dia terpaksa bertarung untuk nak selamatkan akak dia. Lepas tu yalah, benda ni pun melibatkan dengan watak Eddie Ashraf, watak Isa Ho. Tapi nama-nama dalam cerita ni bagi aku best memang nama Melayu betul lah. Aku suka tu di antara part-part kecil yang aku suka pasal cerita ni. So cerita ni macam aku cakap tadi, ada pelakon dia, ada Amirul Aiman, ada Eddie Ashraf, ada Zul Arifin, Bron Parale, ada Sharifah Sakina, siapa lagi, Azira Syafina. Lepas tu ada juga Amir Ahnaf. Sebenarnya cerita ni ramai pelakon-pelakon yang ada, pelakon-pelakon yang dah sangat biasa, ataupun ada setengah tu macam Amir Ahnaf, Mirul Aiman, semua pelakon yang orang kata dah nak meningkat naik, dan pelapis-pelapis kita, pelakon kita kan. Dan ya, dorang pun bagi aku cerita ni memang banyak lah pelakon-pelakon yang best-best kan. So ya, pelakon dia pun sama macam Kaha Kaplai Council. Beberapa pelakon dia, walau dah lah dia punya penerbit, dia punya pengarah tu adalah pengarah yang sama, pelakon dia pun pelakon yang sama. Dan benda ni yang buatkan tak berapa nak best dia. Cerita ni dia macam adalah beberapa scene tu dia macam meniru sikit, ataupun dia ambil lebih kurang macam Kaplai Council. Nak kata tiru tak lah, sebab pengarah pun pengarah yang sama kan. Dia tiru diri dia sendiri. Tapi itulah, macam kadang-kadang ada beberapa scene tu pun yang hampir sama sangat-sangat hampir sama. So kau rasa macam lah klishenya. 15 minit pertama kau dah boleh agak dah perjalanan cerita ni macam mana kan. Apa yang dia nak, ke arah mana yang dia nak pergi tu kau dah boleh agak. 15 minit pertama pun kau dah boleh agak. Itu yang bagi aku sedikit macam spoil sikit lah awal-awal tu kan. Kau dah tahu dah arah tuju dia. Lepas tu apa juga yang kurang best adalah cerita ni agak pendek. Dia yelah, macam aku cakap, dia ada beberapa subplot. Tu kau rasa tak puas lah. Kau rasa ada beberapa detail macam sedikit terlepas, ataupun beberapa perkara yang kau rasa macam tak terjawab. Itu yang buatkan kau rasa sedikit, kalau aku sikit frust ataupun aku sikit macam spoil lah perasaan tu kan. Namun apa yang membuatkan cerita jadi sangat best adalah
first thing first adalah lakonan. Aku sangat salute pada Mirot Aiman, walaupun dia kata baru sangat tak lah, tapi dia di kategori orang kata newcomer ataupun pelapis-pelapis baru untuk pelakon-pelakon yang hebat sekarang ni. Dia mungkin boleh jadi salah seorang pelakon yang hebat satu hari nanti. Dan gandingan dia dengan Sharifah Sakina, dibantu dengan Amir Hanaf dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain tu pun bagi aku sangat-sangat memberi something yang best lah. Eddie Ashraf pun sama. Eddie Ashraf lagilah, sebab kita tahu dia pun seorang pelakon yang sangat lama daripada zaman budak-budak dia lagi kan. Dan bagi aku lakonan tak ada isu lah untuk aku kan. Lakonan memang lakonan yang mantap. Emosi yang diberi, dan cerita ni pun ada emosi tau. Ada perasaan sedih tu. Emosi yang diberi setiap pelakon bila part diorang bagi dengan sangat baik lah. Terutamanya Mirot Aiman dengan Sharifah Sakina. Sebab diorang ni adik-beradik, watak adik-beradik kan. So adalah beberapa perkara yang melibatkan emosi antara dua beradik ni sangat menjadi kan. Boleh lah bagi kau rasa sebab sikit. So memang diorang punya lakonan memang sangat best lah bagi aku kan. Dan macam aku cakap, cerita ni ada bermain dengan emosi, dan cerita ni sangat-sangat disulami banyak perkara, banyak orang kata jenis emosi. Ada persahabatan, ada hubungan antara adik-beradik, ada percintaan, ada dendam, ada apa lagi, ada gila kuasa. Banyaklah konsep ataupun emosi yang dimasukkan dalam cerita ni dan disulamkan dengan sangat baik bagi aku. Dan macam aku cakap tadi, cerita ni ada beberapa subplot yang best ni. Walaupun dia ada agak banyak jugalah subplot dia, tapi subplot dia orang kata tak syok sendiri tau. Dia tak pergi macam meraban ke mana arah aja dia nak pergi. Dia subplot tu tetap pergi kepada main plot dia, pergi kepada satu arah juga. Itu yang bagi aku sangat bagus lah susunan skrip dia kan. Walaupun kau terasa macam kenapa benda ni macam tak selesai ke, ataupun kau macam tak dapat detail, tapi setiap benda tu dia bagi kau rasa ingin lagi nak tahu ataupun nak follow filem ni sampai habis lah. Tu yang. Dan aku bila dah subplot ni banyak sangat, dan macam aku cakap ada beberapa perkara yang kau rasa kau tak dapat uraian dia, ataupun tak dapat dia punya apa punca, apa sebab-musabab dia. Aku rasa memang sangat ada. Ujung-ujung tu pun dia bagi tahu juga dia akan ada sambungan dia. Itu mungkin sebab salah satu membuatkan dia buat subplot tu. Kadang-kadang kau rasa dia bukan tergantung, cuma ada beberapa detail yang kau rasa macam jadi tanda tanya untuk kau. Itu yang mungkin jadi kekurangan dan kelebihan untuk filem ni, sebab dia nak adakan, mungkin nampak sangat sebenarnya dia nak ada part 2 dia kan. Lepas tu apa juga yang best bagi aku, macam aku cakap tadi, nama-nama pelakon dia pun best kan. Dan dia punya dialog pun aku agak impress lah. Dialog dia nak kata terlalu orang kata macam Gen Z, ayat-ayat Gen Z tak juga, nak kata terlalu old school pun tak juga. Tapi sulaman dialog dia punya ayat-ayat, dia punya susunan kata-kata tu bagi aku sangat best lah. Penulis skrip selaku Rozai Syam ni pun dia punya penulis skrip juga. Dia ada 2 orang, nanti aku insert lah siapa seorang lagi tu. 2 orang punya permainan dialog memang sangat best lah untuk cerita ni. Of course, battle ataupun fighting scene cerita ni, dia sebuah cerita fighting ataupun cerita action. Fighting scene dia sangat-sangat bagi aku menarik, walaupun ada beberapa fighting scene yang aku sikit tak puas lah. Dia macam kejap sangat kan. Kalau dia drag sikit, macam aku cakap, cerita ni pendek, dia banyak subplot, dia banyak fighting scene, tapi bila benda tu pendek-pendek, kadang-kadang kau rasa tak puas. Dia bukan tak best, tapi tak puas. Yang buat lagi menarik fighting scene dia ada beberapa fighting scene ataupun pelakon utama dia, Mirot Aiman, bermain elemen silat. Itu yang aku suka kan. Dia orang kata menunjukkan budaya ataupun menunjukkan identiti Malaysia, Melayu dia kan. Tu yang bagi aku sangat-sangat best lah. Sampai final battle sebenarnya kau, walaupun macam aku cakap, kau boleh tembak lah cerita ni ke mana arah, tapi sampai ke akhir, sampai ke final battle tu pun, masa final battle tu masih dilangsungkan, kau masih macam menjadi tanda tanya siapa yang akan menang. Siapa yang lawan dengan siapa, kau kena kita tengok lah kan. Takkan aku nak spoil kan. Dan aku rasa pun kau boleh tembak je, just kau pergi tengok je lah kan, untuk mendapatkan kepastian siapa yang akan menang. Sebab macam aku cakap, sampai ke final tu aku masih macam
dia ni ke ataupun dia ni ke ataupun hero ke yang menang. Sebab kau tak rasa macam hero pun boleh menang ataupun kau tak rasa macam dia punya lawan yang boleh menang. Ya, dia macam seimbang ataupun dia masih beri tanda tanya. Itu yang bagi aku suka. Yang bagi aku suka sangat lah. Dia tak adalah dia macam kau dah boleh tembak, alah confirm hero menang kan cerita ni kan. Dia tak macam tu. Tu yang bagi aku sangat-sangat menarik. Ya, cerita ni sebenarnya subplot dan lakonan yang sangat hebat tu yang bagi aku membantu untuk kau terus follow walaupun cerita dia pendek. Tu yang aku tak puas sebenarnya. Tu yang sayang kan sikit. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk Tarung Unforgiven ni, aku rasa aku boleh bagi 9.5 bintang per 10. Ya, kalau subplot tu meraban tak mana-mana dia pergi, dia macam shock sendiri, aku rasa dia akan jadi sangat tak best lah, ataupun jadi cancam marban. Tapi itulah sebab cerita dia pendek, aku tak puas lah. Saya tak panjang sikit kan, bagi dekat 2 jam kan, bagi fighting scene tu lagi banyak ataupun lagi panjang, aku rasa akan lagi jadi aku bagi lebih sikit lah bintang dia kan. Tu lah sayang lah kan. Kalau kau rasa review aku boleh membantu korang, pergi tengok ataupun tak Tarung Unforgiven ni, dan aku sangat syorkan dan support filem ni. Aku harap kau dapat support filem ni kan. Aku harap kau dapat subscribe tu channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian, Assalamualaikum. Yo, suck it.